Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama kita hari ini dalam podcast murid, saya Cikgu Farid dari Maktab Sultan Abu Bakar, seorang guru pendidikan khas masalah penglihatan. Jadi hari ini kita akan bersama dengan seorang pelajar pendidikan khas bermasalah penglihatan, dan kita akan berkongsi sedikit sebanyak pengalaman beliau dan pencapaian beliau dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum sebagai seorang pelajar masalah penglihatan. Jadi di sini kita akan kongsikan bagaimana cekalnya semangat adik kita ni untuk mencapai kecemerlangan dalam kurikulum dan kurikulum setanding dengan pelajar-pelajar arus perdana. Okey, bersama kita hari ini ialah adik Muhammad Ilman Hafi, merupakan pelajar pendidikan khas Maktab Sultan Abu Bakar. Okey, Assalamualaikum adik Ilman Hafi. Waalaikumsalam. Okey, selamat datang ke podcast murid. Okey, boleh adik Ilman Hafi perkenalkan diri? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ilman Hafi bin Muhammad Nur Hafizan, seorang pelajar pendidikan khas bermasalah penglihatan Maktab Sultan Abu Bakar. Saya berasal daripada negeri Melaka dan saya menetap di Kuala Lumpur. Di sini saya menetap di asrama SKPK Princess Elizabeth. Okey, baik adik Ilman. Boleh adik Ilman ke Hafi lagi sesuai, lagi selesa? Hafi. Hafi. Okey, adik Hafi. Okey adik Hafi, boleh adik Hafi ceritakan sedikit berkenaan minat dan bakat yang ada dalam diri adik Hafi sepanjang persekolahan di sekolah rendah dan sekarang tingkatan 1 kan? Ya. Yeah. Okey, dari sekolah rendah ke tingkatan 1. Boleh adik Hafi kongsikan? Pada awalnya saya minat dalam bidang nyanyian. Okay. Kerana cikgu sekolah rendah saya bernama Cikgu Farhana mendaftarkan saya ke dalam satu pertandingan nyanyian ketika saya berumur 9 tahun, darjah 3 lah. Darjah 3, okey. Ketika itu saya berjaya tembus ke peringkat negeri, tapi di peringkat negeri itu jugalah saya kalah. Jadinya saya sampai peringkat negeri sajalah. Lebih kurang saya mencuba tu lebih kurang 2 kali, iaitu pada darjah 3 dan darjah 4, dan sama hasilnya di peringkat negeri. Lalu guru saya yang lain memasukkan saya ke dalam pertandingan sukan MSSD. Oh ya, daerah. Ya. Okay. Ketika saya darjah 4 pada tahun yang sama juga. Ketika itu memang susah lah jawab dia. Sebab first time kan, kita bersukan dengan latihan dia yang sentiasa memerlukan tenaga gitu. Komitmen lagi kan? Ya. Okay. Jadinya itu yang membuatkan saya agak kesusahan lah pada awalnya. Jadinya, tapi pada ketika itu juga alhamdulillah saya berjaya tembus ke peringkat negeri juga, tapi tak mampu untuk sampai ke peringkat kebangsaan. Okey. Pada ketika saya darjah 5, saya mula minat ke arah pertandingan catur. Okey, catur. Saya ketika itu minta lah cikgu saya untuk masukkan saya ke dalam pertandingan catur. Okey. Tapi langit tak selalu cerah kan. Kerana ada pertandingan lain yang ada urusan lain yang harus saya selesaikan pada hari pertandingan catur tu. Jadinya saya tak mampu untuk masuk dalam pertandingan catur pada sekolah rendah. Dan ketika saya darjah 6, alhamdulillah saya berjaya untuk menjadi antara pelajar yang terbaik di sekolah saya, dengan pencapaian di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Okey. Faham. Okay, jadi di peringkat kebangsaan tu dalam pertandingan apa adik Hafi? Peringkat kebangsaan tu lebih kurang, tak silap saya, pertandingan nilam. Oh, nilam. Okay. Di atas talian lah.
Online pertandingan atas talian. Ya. Waktu tu adik Afi mendapat tempat Johan dengannya. Ya, di peringkat daerah, negeri dan alhamdulillah menjadi Johan di peringkat kebangsaan juga. Okey. Jadi adik Afi macam mana? Apa perasaan adik Afi lah sebagai seorang pelajar ni dipilih untuk mewakili sekolah ke peringkat daerah, negeri dan seterusnya kebangsaan, menang pula tu. Okey, apa perasaan adik Afi? Mulanya memang rasa macam terkejut sebab kita tak pernah ada dalam bidang tersebut. Jadi itu membuatkan kita rasa macam alamak, macam mana ni, susah gitu. Tapi akhirnya cikgu saya berikan saya pendedahan kepada saya dengan berikan saya bahan bacaan untuk membaca, untuk berikan saya kebiasaan saya untuk dalam bidang pembacaan ini. Akhirnya ketika itu saya masuk ke dalam peringkat daerah itu, saya tak sangka saya dapat Johan. Jadinya itu membuatkan saya rasa bersemangat, rasa macam termotivasi untuk peringkat seterusnya. Cikgu saya itu bukan saja pada saya, malah cikgu saya sekali dengan mak ayah dengan mak ayah saya. Akhirnya pada peringkat negeri saya mula latihan dengan betul-betul menghafal teks. Sungguh-sungguhlah. Menghafal teks yang cikgu beri, lepas tu membaca balik buku sampai lebih kurang saya dah berjaya khatam buku tu lebih kurang 2 ke 3 kali dah. Walaupun buku tu tebal. Ya, sebab untuk peringkat negeri dan kebangsaan ni dia bukan mudah kan adik Afi? Ya, betul tu. Persaingannya pun lebih banyak. Okey, itu kita baru dengar perkongsian berkenaan dengan pencapaian di peringkat kebangsaan. Bagaimana pula dengan pencapaian adik Afi di peringkat antarabangsa yang lebih tinggi? Okay, adik Afi boleh kongsikan pengalaman di peringkat antarabangsa? Untuk pertandingan mungkin tiada, tapi untuk perkemahan saya ada. Ya, perkemahan. Okey, kita dengarkan perkongsian berkenaan dengan perkemahan peringkat antarabangsa. Saya mengikuti perkemahan Jambori yang ke-14 kalau tak silap saya pada tahun lepas, akhir tahun lepas. Ketika itu saya bersama seorang lagi rakan saya bernama Hanisah mendaftarkan diri, meminta cikgu untuk mendaftarkan kami ke dalam jambori tersebut. Dan cikgu kami bernama Cikgu Zaiti. Di sana memang suasana dia agak berbeza kerana perkemahan yang sebelum ni saya pernah ikut perkemahan peringkat negeri je. Tapi kali ni peringkat antarabangsa, ada lagi negara lain. Itu menarik. Itu yang membuatkan saya sendiri, ini menarik. Ini betul-betul seronok kali ni kalau kita ikut perkemahan ni. Itu yang buat saya rasa, saya nak ikut. Lagi bersemangat lah. Lagi bersemangat bila saya dengar ada negara lain. Lagi saya boleh dapat ramai kawan kan. Betul. Okey, jadi macam mana boleh melibatkan pelbagai negara kan? Okey. Antaranya negara apa yang ada, negara mana yang terlibat dalam perkemahan tu Daji Afi? Lebih kurang adanya tidak, kalau saya ingat balik ada Indonesia. Okey. Ada satu negara Arab. Cuma saya tak apa ingat lah. Mungkin Singapura, Brunei gitu. Banyak negara yang menyertai perkemahan tersebut kan? Ya. Okey, jadi macam mana dengan interaksi adik Afi dengan rakan-rakan dari negara lain tu, peserta-peserta dari negara lain tu? Kebanyakannya saya akan cuba bercakap dalam bahasa Inggeris pada awalnya. Dan kalau mereka boleh bahasa Melayu, saya cakap je lah bahasa Melayu. Okey, faham. Okey, interaksi tu tak susah lah maksudnya. Ada cikgu-cikgu yang membantu waktu tu? Adalah juga cikgu pengiring kami tu, Cikgu Zaiti. Cikgu Zaiti yang bantu. Okay, waktu tu Afi menyertai perkemahan tu bersama dengan seorang pelajar lain. Ya. Pun masalah pelatihan juga. Ya, saya. Okey, faham. Okey, jadi adik Afi, seterusnya siapa sebenarnya yang jadi pendorong utama untuk Afi aktif
Okay, dalam semua bidang ni lah yang Afi ceritakan tadi. Nilam, catur, sukan, kemudian yang paling tinggi ni saya rasa perkhemahan lah kot, kan, antarabangsa kan. Okey, jadi siapa yang mendorong yang adik Rafi rasa betul-betul menjadi pendorong untuk Afi terlibat dalam semua tu? Pertama sekali dah tentulah ibu bapa. Okay. Mereka berikan sokongan daripada moral, mereka berikan kata-kata semangat, mereka kata-kata motivasi supaya saya lebih bersemangat untuk menjadi orang yang lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Selain itu, yang kedua, guru-guru. Guru-guru memang banyaklah berkorban masa, berkorban duit. Itu pun salah satu mengapa saya menjadi termotivasi untuk menang pertandingan dan cuba untuk ikut perkhemahan dan mengharumkan nama sekolah. Itulah yang membuatkan saya sendiri rasa macam bangga, cukup bangga dengan diri sendiri dan cukup bangga dengan sekolah yang saya bela dahulu. Okey. Ya, alhamdulillah lah, bersyukurlah adik Afi boleh dapat terlibat dengan semua pelibatan tu, kemudian menang pula, dapat pula penghargaan kan. Okey, jadi seterusnya apa harapan Afi lah, harapan adik Afi bukan saja pada pelajar pendidikan khas kan dalam karangan adik Afi, mungkin juga kepada semua pelajar-pelajar yang bukan pendidikan khas. Okay, harapan ataupun kata-kata semangat lah adik Afi untuk mereka, supaya mereka pun lebih bersemangat, lebih terdorong untuk mencapai kejayaan yang sama seperti adik Afi. Okay. Untuk pesanan saya, jadilah orang yang berusaha. Pertama sekali, kita mesti ada usaha untuk kita berjaya, kerana tanpa usaha yang bersungguh-sungguh, mungkin kita punya matlamat tu mungkin susah untuk dicapai. Mungkin boleh, tapi cuma susah. Yang kedua, lebih kepada beranilah untuk mencuba. Sebab kadang kita tak tahu kan yang kita ada bakat dalam satu bidang ni, tapi bila kita cuba masuk, menang. Jadinya itu yang membuatkan kadang-kala kita bukan orang yang tak ada bakat dalam dunia ni, cuma kita tak tahu je yang kita ada bakat ke tak. Jadinya kita perlu mencuba hampir ke semua yang ada. Macam saya cuba catur, saya cuba masuk dalam bidang hafazan, bidang agama. Lepas tu saya cuba masuk dalam pertandingan bahasa Melayu. Jadinya itu yang membuatkan saya rasa mencuba ni antara satu perkara yang harus kita buatlah. Kerana tak salah pun mencuba. Kerana kita juga manusia kan. Ya, betul. Okey. So, itulah kata-kata semangat untuk kita semua, bukan saja untuk golongan berkeperluan khas kan. Jadi kita pun terdorong, terinspirasi dengan kata-kata adik Afi, sebab kekurangan beliau bukan penghalang untuk mencapai kejayaan. Jadi itu saja podcast murid pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.